engkau akan pergi, tinggalkan kami, pindah ke tempat baru. Kina kan ku ingat selalu kenangan kita telah engkau semaikan. Saya serahkan kepada kelab. Tapi bagi saya, pendapat saya, this is my own personal opinion ya. Saya tidak memihak pada mana-mana pihak. Bagi saya, whatever contribution yang orang bagi itu, betul orang kata sedekah tu kena ikhlas kan. Tapi bagi saya lah ya, bagi pendapat saya, apa je contribution yang kita bagi kepada kelab untuk ahli, untuk kebajikan, itu merupakan satu sumbangan daripada kita, sedekah daripada kita untuk kawan-kawan sendiri. Buatlah you punya syarta ke apa ke, okey, bulan ni, bulan depan, setahun ni apa aktiviti kita ya, yang mungkin tak, semua orang tak boleh terlibat. Yang tak boleh terlibat tu kena reda lah, sebab kita pun kerja lain-lain kan macam kamu Cik Azam pun jangan ditinggalkan memang tak tinggal pun, cuma yelah kan, kadang kita nak kesana nak kesini tu mungkin ambil masa dan juga sebagainya. So as a penasihat, boleh datang untuk penasihat, tapi akhirnya keputusan saya lepaskan kepada ahli kumpulan dan juga jawatan kuasa dan juga semua ahli lah, walaupun saya pun ahli juga kan. Selepas tu kita ada program ke-5, program sukan. Program sukan ni bawa biro sukan lah, Cik Etri, nanti akan dibantu dengan Cik Edi lah, dengan Cik Puan Ainah. Dan orang kata Zumba tadi Alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Muhammad Radhi Helmi Mustafa, Biro Sukan Rekreasi yang menganjurkan program semalam walaupun short notice dengan aktiviti yang penuh pada minggu ini. So program berjalan dengan lancar dan bersama. Semalam berjaya, so berbincang dengan saya Aquarius Kemudian memang saya paksa Cik Muhammad Safwan ni lah untuk membantu Puan Farhani untuk melancarkan program-program yang akan dihadirkan selepas inilah. Kita teruskan lah, saya serahkan kepada pengurusi majlis. Terima kasih Syed Nizam atas idea ataupun rancangan aktiviti club. Seterusnya kita tengok dulu montaj untuk Puan Sakinah lepas tu baru ucapan. Lampu. Zila, lampu. Tutup lampu belakang. Fokus lah Zila ni. Okey, montaj ni dibuat oleh Cik Ahmad Reza, Master of AI. Berikan tepukan kepada Cik Reza. 3 hari 3 malam dia buat. Dia kata dia memang dia punya passion lah kalau PJK macam ni. Sekejap. Cakap nak video ni. Sabar. Istighfar banyak. Air Jumaat. TV3 tu. Masuk berita. Cerita jam berapa? Siti Nur Sakinah Muhammad Sarudin akan berpindah tempat kerja dari Fakulti Alam Bina ke Institut Pendidikan Berterusan Profesional pada bulan hadapan nanti. Suasana sedih menyelubungi Fakulti Alam Bina turut dirasakan beberapa hari ini. Kita terus bersama wartawan kami Capik Apik di lokasi bagi meneruskan laporan. Ina dah kerja di kami Dah 9 tahun termasuk kontrak. Wartawan kami juga berjaya menegur Siti Nur Sakinah Muhammad Sarudin sebelum beliau meninggalkan fakulti ini. Saya Siti Nur Sakinah, orang panggil Tina. Saya masuk kerja di Fakulti Bina ini pada 15 November 2020 yang lalu. Awak pindah ke mana, Tina? Ke Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional. Sebelum di Fakulti Alam Bina, saya dari UiTM Cawangan Kuala Pilah.
Hobi Kina apa ya? Hobi saya ride motor bersama suami tercinta. Kenapa Kina nak pindah? Saja nak cari Ni yang kita bahas tentang produksi. tuan pengurusi. Jangan naik harga yuran kelak ya. Siapa suruh lantik aku? Berpindah ke tempat baru pada 3 Februari nanti. Lama dah, minggu depan je. Kerana kesedihan perpisahan ini, ada 3 rakan studet Siti Nur Sakinah menangis dan menjerit tak boleh move on. Mari kita saksikan. Warga Fakir dengar kamu. Sakinah nak berpindah. Baiklah, sekarang mari kita saksikan ucapan dari rakan-rakan Siti Nur sebelum Siti Nur Sakinah berpindah tempat tugas. Hai Kina. Assalamualaikum Sakina. Semoga Selamat Maju Jaya dapat baru. Saya Wakil Palam. Semoga kawasan senang dekat Palam Selamat berpindah Kina. Ingat zon 9. Ingat kami ya. Apa Farid dulu pula. Boleh kata tempat baru. Pada depan sana, jaga diri elok. Okey. Itu je lah buat kerja elok. Okey. Dengan kursi meja kita tahu. Setakat untuk Kina, nak di tempat baru. Jangan lupa tak tahu kan. Kina, selamat ke tempat baru. Jangan lupa kita orang kat sini. Sekali FAB, selamanya FAB. Selamat bertugas di tempat baru. Kami ucapkan selamat maju jaya. We will always miss you. Kepada Kina, tahniah semoga maju jaya. Kina, semoga berjaya di tempat baru ya. Saya. Kina, congrats kepada Double Joy on the dekat iStep. Jangan lupakan kami di sini Kina. Baik Kina. Dia cakap kat durian ke dia cakap kat Bilakah jangan lupakan sedikit. Kina. Pindah. Kau pindah. Maju di tempat baru di iStep ya. Okay, hari Khamis ni kita nak buat brisk walk. So kalau nak join lah. Selamat berpindah ya. Bagi diri je. Bagi kesihatan. Semoga berjaya di tempat baru Kina. Okey Kina. Jaga diri baik-baik. Kina, okey, selamat maju jaya di tempat baru. Makan durian. Kina. Semoga sukses selalu. Baru. Bye Kina. Itu Ilan, dia tak perasan kan? Dia tak tahu nak buat apa. Ilan, dia tak tahu nak buat apa. Warga Fakir di Alabina. Dengar kamu. Sakinah dah nak berpindah. Kina, engkau akan pergi, tinggalkan kami, pindah ke tempat baru. Kina, kan ku ingat selalu kenangan kita telah
semaikan. Tahu dah siapa orang ni? Kina terlalu cepat kau pergi. Tinggalkan kami di sini. Kina tinggalkan Syafiq dan tanpa engkau hidupnya terasa sunyi. Kina dengarkanlah bulan Okey, berikan tepuk sekali lagi untuk video motor sebentar tadi yang dibuat oleh Cik Ahmad Reza. Okey, memang sangat-sangat kreatif Kalau kat luar memang mahal video macam ni. Jadi kita beruntung sangat kita dapat staff yang pandai AI. Walaupun umur dia tinggi tapi kreatif dia. Okey. Okey, seterusnya kita menjemput Puan Sakinah lah. Okey, Puan Sakinah untuk bagi patut dulu satu. Assalamualaikum semua. Abang Reza, terima kasih. Serius, mana Abang Reza kena nak? Sini. Nak tahu videonya? Serius, gempak bang, gempak. Terima sekali Puan Izu, terima kasih. Kita baru kenal. Ada bagi nasihat juga apa semua tu. Okey, Puan Ayu, terima kasih. Puan Anis, banyak bantu juga. Kawan-kawan. Bos saya dulu tak ada ni. Satu tunggu makanan, satu tengah bengkel. Nantilah saya wish kat dia. Kawan-kawan semua, tim admin, tim HA, tim HCP, bengkel. Terima kasih bantu saya sepanjang kat PGI. Banyak sangat bantu. Daripada mula pindah sampai sekarang, daripada zaman Datin Mima sampai Prozon ni. Rasanya tak banyak aku nak cakap. Memang terima kasih semua, jasa korang memang tak terbalas lah. Kalau ada salah silap, gurau tu kadang-kadang kita gurau kasar ke apa, kita minta maaf tau. Kadang-kadang gurau tu kita tak rasa macam tak sampai kat hati, tapi takut ke atas rasa kawan-kawan rasa minta maaf banyak. Okay, rasa tu different. Okay, terima kasih. Okey, ada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat kita nak bagi ucapan pada dia. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk Sakinah, saya mengucapkan, saya rasa saya masuk tahun yang lebih kurang sama dengan Sakinah. Selang sebulan je kan, Sakinah awal sebulan lebih kurang macam tu. So untuk Sakinah, all the best di tempat baru. Orang kata tempat baru ni cabarannya berbeza juga kan. Dekat mana-mana PTJ pun sama. Kalau kita ada cabaran, tak kisah kadang-kadang dengan pengurusan, kadang-kadang dengan kerja, tapi apapun saya doakan semoga Sakinah kuat, sihat dan sentiasa tenang menghadapi apa jua cabaran baru di tempat baru nanti, insyaAllah.
jaga diri, jaga kesihatan, keep in touch. iStep dengan FAB tak jauh pun, ibarat macam ICT dengan Jekyll, berkurang je kan. So bila-bila rasa rindu nak datang sini, Roger saja. She pun ada kat bawah, nanti boleh lepak-lepak kan. Okay, all the best. Itu saja lah. Tamat berjaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekina yang comel. Selamat bertugas di tempat baru, Kina. Semoga sama. Semoga apa saja pengalaman pahit atau manis sepanjang di FAB ni, Kina tinggalkan yang tak best tu dan bawa pergi yang manis-manis je, yang happy-happy je ya. Okey, sebab setiap apa yang berlaku dalam perjalanan hidup kita ni, sama ada baik atau buruk, adalah hikmah yang di sebaliknya. InsyaAllah. So tanya Sekina juga di atas kan menunggu kehadiran cahaya mata yang sekian lama ditunggu. Dan mudah-mudahan Kina sihat-sihat selalu ya, sehingga selamat melahirkan dan sihatlah kedua-duanya. Selamat menjalani hari-hari yang indah sebagai seorang ibu. Ya, Kina dah sila ingat kami kat sini, apa-apa Roger je. Ya, okey, terima kasih. Okay, saya pun sebenarnya nak kena gerak dah sebab saya nak kena ke farmasi. Agak macam agak, right. Okay, untuk Sakina, saya kata lah, kena baru 12 tak sampaikan. So, saya mendoakan semoga Kina terus maju jaya ya, terus cemerlang dalam pekerjaannya. Actually kat mana-mana pun kita punya tujuan dia tiap ni adalah untuk menyumbang kepada universiti lah ya. Semoga dipermudahkan segala urusan ya, diberi kesihatan yang baik, rezeki yang murah, dan segala yang baik-baik sajalah kami doakan. So itu saja dari saya. Untuk makna semua akan ada pengganti Sakina ya. Saya dah lupa dah rambut ni siapa. Daripada Aisyah tu pun Emilia. Dah kahwin ke belum? So itu saja. Saya mohon diri dulu ya. You all enjoy lah. Apa itu ni? Makan ni? Tak apa. Carry on. Alright? Okay. Terima kasih all the best. Thank you. Terima kasih. Okay, ada siapa-siapa lagi? Tak ucapan? Walaupun. Okay, Assalamualaikum Kak Kina. First of all, I wish to congrats to your new journey, satu tempat yang baru. So saya kat sini, saya minta maaf kalau ada salah dan silap Kak Kina sepanjang kita kenal. And then thanks for your advice panjang saya kenal Kak Kina. Bukan saya nasihat, sebenarnya dia adalah seorang kawan yang orang cakap boleh bergelak ketawa. Saya bergelak. Okay. Sekian, terima kasih. So, I wish Kak Kina jaga diri dan sentiasa happy sebab kita bawa 2 orang kan, so we need to happy. So, saya doakan Kak Kina semoga murah rezeki, sihat selalu, dapat baru dan sentiasa jaga diri, yang penting jaga diri. Okay, Assalamualaikum. Hello. Okay, Assalamualaikum Kak Kina. Okay Kak Kina, Emma ucapkan semoga maju jaya dekat tempat baru. Terima kasih menjadi seorang kakak untuk saya di FAB daripada saya masuk. Kak Kina banyak bagi nasihat kat Emma. Nasihat yang ialah sebagai kakak kepada adik kan. So terima kasih Kak Kina, happy for you, happy sangat mendapat cahaya mata kan, dapat bekerja di tempat baru pula. So happy sangat. Okay Kak Kina, good luck, take care, jaga diri. Okay, apa-apa Emma dekat FAB. Abang mengucapkan selamat maju jaya adik baru. Semoga sihat, sihat anak yang akan lahir nanti dan berjaya